Pernah tak Cik Alif mengikuti sebarang latihan ataupun kursus panjang berkhidmat kat sini? Okey, baik. Jadi setiap daripada semua pekerja daripada Andalusia Travel and Tours memang akan diberikan satu latihan khusus lebih kurang dalam 4 hari sebelum daripada melampau diri ke setiap cawangan masing-masing. Andalusia adalah dipercayai profesional. Biasanya kalau macam program ataupun kursus macam bengkel yang Ustaz sebutkan tadi tu, biasanya dia buatlah secara berkala ataupun bulanan ataupun tahunan? Untuk kursus-kursus kita akan buat secara berkala. Dari segi peringkat Andalusia HQ di headquarters akan setiap minggu kita akan ada kelas meeting online setiap hari Rabu. Andalusia berilmu, berakhlak dan berdedikasi, insya-Allah.